Ni kereta dah berapa puluh tahun dah. Ha. Kan? Dia punya power dia. Oh tengok. Kita pusing-pusing kejap. Dulu tak dapat macam ni. Macam ni ada pakai ni? Dia pakai ni. Dia ada pakai. Cucuk je lah benda tu. Tapi memang power tu. Power dengan minyak sip tu dah tentu dah. Lepas tu gearbox dia. Saya buat ni gearbox kau tunjuk resip pun kan. Berapa ya? 4,000 dekat 4,000. Boleh try bawa kita. Boleh. Tengok je. Lama-lama pun saya duk suka buat dia ni. Power ni cacat dah. Ni kan dulu tak macam ni dulu lambat tu. Oh, dia slow sikit lah respon dia. Weh, ni bukan kita ni. Tu. Oh. Ayam makan macam ni kan. Dah dulu tok kan. Dah. Tapi memang okey lah cacat dah. Ni kereta dah berapa puluh tahun dah. Kan? Dia punya power dia. Oh tengok. Kita pusing-pusing kejap. Dulu tak dapat macam ni. Ini kalau jalan ni saya segan lah kan. Tu, dia punya gearbox pun dah okey semua apa. Resip pun lama apa saya buat ni. Weh. Sebelum tu saya buat dah tak jadi kan. Lepas tu dia pun kita overhaul. Lepas tu jadi tuk punya. Pakai voltage okey lah. Weh, okey oh. Tu saya duk kan ambil. Tak beli. Abuh kat sana. Ni cucuk siap ambil bubur sana kan. Tukar lah. Tukar. Yang ada tua macam ni, dia backup macam ni kan. Memang okey lah. Tidak dulu macam ketak ni lah. Oh, dulu kita tekan minyak dia ketak-ketak tak lu. Dia gearbox pun dia ni kan. Dia ada tuk dia macam antap lah. Lepas tu yang minyak dia macam ni. Tapi ringan rasa ni, ringan. Ringan lah. Ringan. Kata lah ni kata lah.